bahagia sekali dan tak sangka pada saya peserta-peserta Gegar Perkasa 12 ni memang hebat-hebat sangat. Jadi amat terharu dapat tempat pertama pada minggu ni. So insya-Allah akan bagi yang terbaik lagi lah minggu depan. Bergandingan dengan Kak Liza Aziz kan, yang orang tahu dia tu memang credibility dia macam mana. So macam mana abang tu make sure you are giving the same level energy dengan dia? Saya sebenarnya suka penyanyi macam Kak Liza. Pasal bila dia memberi, saya pun suka memberi. Jadi Kak Liza adalah satu daripada idola saya. Jadi bila dapat tahu yang Kak Liza ni berduet dengan saya rasa gembira sangat. Dan saya akan memberi 110% untuk berduet dengan dia. Pasal kalau saya tak bagi, saya pun tak nak kasih dia kecewa. So memang dia pilihan abang lah? Saya memang betul. Bila tadi juri membuat satu kenyataan yang agak besar ya, bila dia kata abang ni peserta favorite, peserta pilihan atau peserta harapan juri. So bila diorang dah cakap macam tu, apa abang punya terkejut tak bila diorang cakap macam tu ke, ataupun macam okey ni peluang untuk aku ke macam mana ke? Terkejut sekali. Pada saya memang semua peserta-peserta semua memang ada keunikan masing-masing. Jadi bila saya dapat daripada Atuk Nas sendiri cakap begitu, jadi saya rasa macam saya tidak boleh lewa lagi ni kan persembahan. Tiap-tiap minggu harus memberikan prestasi lagi baik dan lagi baik. Abang punya tak persiapan setiap minggu tu macam mana bang? Memang hari-hari apa memang ada plan? Ini kalau misalnya sekarang hari ni, esok dah nak kena fikir lagu dah. Dah nak kena lock lyrics, ada joget lagi, nak kena membuat persembahan joget. So tiap-tiap minggu ada dia cabaran lah. Memang cabaran tu saya suka menghadapinya, dan kalau saya tak konsentrate habis, jadi tak dapat tempat yang saya nak. Itulah saya punya mindset yang saya fikir. Macam tadi tu orang cakap